ada 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys. Ya, setelah beberapa minggu kita tak jadi host. So hari ni kita jadi host. Okey. So pada hari ni kita jemput tetamu istimewa. Selama ni kita asyik tanya-tanya dia je kan. Ada cerita tak? Ada cerita tak? Dia kata tak ada. Tiba dia teringat balik. Rupa-rupanya ada. So hari ni kita jemput Amar J. Hello guys. Okey Amar. Abang. Alhamdulillah. Dari utara geng. Ini utara Cerita pekat. dia awal hari tu kita duk fikir nak cerita apa, kita teringat lah juga bila tengok apa podcast ni kan. Teringat tapi kita tak ada cerita. Oh, okey. Macam aduh nak cerita apa, tak ada cerita. Tapi bila duk tengok apa, ada satu episod cerita pasal ada jadi apa kat asrama gitu kan. So kita macam ada. Nampak. Ada satu. Nampak. So InsyaAllah kita cerita. tak sia-sia dia tengok video lama. So korang yang tengok video ni jangan lupa subscribe, like, share dengan kawan-kawan, okey? Habis so sebelum tu Amar, macam mana? Okey? Ada apa panggil tu? Ini disebabkan first time. Okey, alright. Aku first dipanggil. Okey, So nak bagi hadiah sikit lah. Oh, ada dah. Nampak geng. Sebelum ni orang tak ada bagi hadiah tapi hari ni dia bagi hadiah kat kita. Rasa taru lah. Tanda support. Oh, tak ada support. Support saat Amir channel ni. Saat tak dapat hadiah tapi kita dapat hadiah. Hadiah apa tu? Okay. Ni hadiah apa ni? Oh, lama nampak geng. Hadiah tulisan hot. Tulisan hot. Alright. Nama family. Okay. So geng, kalau korang nak tahu, Amar ni dia tulis hot lah. So ini nampak ni nama family saya. Patutlah dia minta nama-nama, rupa-rupa dia nak bagi hadiah. Okay, so Amar cerita sikit. Kalau frame ni berapa? Basically ini tulisan hot yang diletakkan dalam frame. Jadi selalu kalau orang tanya pasal harga, dia depend. Ada banyak size, ikut size. Kalau macam size ni A4 sekali dengan frame, okey. RM40. Ada juga hot yang aku sebenarnya jual. Ada yang jenis kalau nak cari yang murah ada RM5, RM10 ada. So kalau nak yang grand yang nak sabut kat dinding apa, RM5 ada size A3. RM5 tu macam ni? Macam yang RM5 ada jenis kitchen, ada jenis penanda buku ada. Okey. Oh, kitchen pun ada? Kitchen baru ada. Baru ada. Nampak geng, nampak. So geng tengok geng, cantik. Amar. Kalau anak lagi besar ada size A3 kita boleh letak rumah awak. So kalau nak tempah hot, boleh follow TikTok Amar je ataupun follow IG Amar. Follow saya punya social media. Okay, tak apa, nanti kita letaklah nama kat bawah ni. So jangan lupa follow, okay? So bahan ke apa boleh contact. Yes. Okay, alright. So kita back to topic. Alright gang, kita back to topic. So okay, so kita nak manakan kita pun dah panggil Amar kan. So Amar, so cerita sikit apa yang berlaku pernah jadi lah apa yang nak diceritakan apa nak diceritakan hari ni, apa yang pernah ceritalah dari awal macam mana berlaku. Dia secara umumnya benda ni jadi waktu aku sekolah menengah. Okay. Ada beberapa situasi yang mana benda tu dia jadi kat orang lain, tapi aku ada dalam situasi tu lah. Oh, jadi orang lain ada situasi jadi kat member, tapi aku ada kat situ dan aku menjadi saksi. Kena enggak lah. Okay. Kita berada dalam situasi tu. Alright, okay. Tak lagi aku cerita apa yang aku buat. Okay, alright, okay. Itu ni nak start terus ni. Boleh lah. Kronologi dia mula mula member aku ni dia memang jenis yang dia jenis lemah sikit. Okay. Awal kami memang kawan lama dah. Tapi awal-awal dulu kita tak tahu pun kata dia macam tu. Cuma lepas pada ada satu peristiwa tu jadi kat dia. Dia sebab kita member duk main-main. Kita orang Kedah kata pah tak pah. Macam pah orang. Kejut bagi orang kejut lah. Terkejut. Pah kejut kau orang. Waktu tu tak tahu sakit. Waktu tu rasanya kalau tak sekolah rendah baru awal sekolah menengah macam tu lah. Kami ada camp lah. Tak ada camp. Dia macam camp solat macam tu je. Bukan camp yang duduk lautan apa bukan. Lepas tu buat tu kat sekolah. Lepas tu kebetulan kami ni macam suka perkenal dia lah. Kami kenal biasa-biasa melawat kawan-kawan. Kami duduk dalam satu kelas tu. Dan kami tahu dia akan masuk. Pintu tu tutup. Tu lepas tu gaya dia nak masuk tu
kami pah lah dia. Ah. Dia buka pintu lah, kami wah gitu lah. Kami cakap buat macam tu. Terkejut dia. Terkejut kami mat, terkejut biasa lah. Dia terus macam sesak napas tau. Ui. Dia macam lepas tu malam tu dia macam penat, apa semua nangis apa semua. Okay. Jahat. Jahat tu sekolah Tapi nakal. bukan dalam utama lah. Sama lah, okey. Ya, kita support-support lah. Sama lah, okey. Support member buat jahat je. Okey, betul. Apa? Lepas tu yang tu niat main-main je lah, sonok-sonok kan. Kita cuma tak sangka jadi macam tu. Okey. Lepas pada tu baru kami nampak yang macam dia macam jadi nampak yang dia lemah, dia asyik macam yalah lemah lah. Lemah dari segi dalaman dari semua tu kami start nampak di situ lah kot. Rasanya itu memang titik permulaan dia jadi macam tu lah. Dia memang jadi takut lah. Ya. Bahaya kalau kan? tak takut pun dia jadi macam apa senang orang panggil apa senang kena macam tu lah kot. Bermula dari situ sebab orang kata apa bila kena lemah hati yelah, dia. Yelah, bahaya juga kalau lemah kan. So tu permulaan je lah. Okey, alright, betul. Tapi itu member macam kami faham macam main-main semua cuma benda tu kami minta maaf. Yelah. Salah lah kan. Tak expect lah yang tu kan. Betul. Lepas tu cerita seterusnya ni berlaku bila kami tingkatan 3. Kami pun memang kami member sekali. Memang masih belajar sekali. Okey. Waktu form 3 tu ada 2 kali. Dia kalau ni sebab dia ingat-ingat lupa tau. So awal-awal tu rasanya berlaku time dekat asrama dulu. Okey. Jadi kat asrama dulu. Dia macam banyak kali jadi tapi yang aku ingat dia macam dia tunjuk macam gaya-gaya macam sebab kita tahu mulanya dia kena dulu. Okey. Kena rasuk lah. Okey. Tapi yang tu jadi dengan orang lain. Boleh lah. Cuma bila jadi tu kita macam wih dia ni kena rasuk. Semua budak tengok lah. Tengok lah semua orang pegang apa semua kan. Lepas tu ceritanya nak jadi yang jadi kat dengan saya ni. Apa kita duduk kawan dengan dia elok-elok kan. Dia akan macam tengok satu tempat kan. Dia tengok ujung tu. Dia macam senyum. Laki ni. Serius lah. Senyum. Dia muka dia putih-putih, badan agak berkempai sikit. Okey. Lepas tu dia macam lagi duduk je. Tengok ujung bucu dinding tu kan. Senyum. Seram ni. Lepas tu kami kalau dia nampak tempat benda ni dia macam jadi banyak-banyak kali juga lah kerap. So kami kalau nampak tu kami macam sudah dia buat dah. Sudah dia buat dah. Dia nampak senyum seseorang. Kalau kat asrama dia ada satu bucu tu kan asrama kan satu ruang besar tu ada katil kan. Jarak katil. Ada bucu tu dan kat katil tu aku selalu lepak tak. Okey. Tapi ceritanya dulu aku tak duduk asrama. Cuma habis prep apa ke aku akan duduk melepak je. Aku akan duduk dia orang kan. Melepak je. Lepas tu kebetulan hujung tu memang aku selalu duduk. Time tu ceritanya kita duduk dengan dia macam biasa tak ada masalah. Tiba-tiba dia tengok ujung tu. Tu aku macam ada apa? Ada apa kan? Ada apa? Dia tunjuk kat situ. Dia tunjuk. Tak tahu lah ada apa benda budak Okey. mak nenek ke apa tak tahu lah. Tapi lah tu lepas tu kami terus jadi macam kalau masuk situ kan. Hujung tu kami jadi seram sikit lah. Sebab kami tahu yang dia duduk tunjuk kat situ ada kat situ semua kan. Tak kiranya macam maksudnya kalau nak ikutkan cerita sekolah tu pun memang ada benda lah kalau ikutkan. Dia sekolah tu memang dulu kawasan yang depa buat asrama tu dan kawasan belakang tu juga ada yang orang kata memang tempat ada benda tu lah. So bila alih-alih barang apa semua paling-paling pun tu tempat dia kan. So dia pun duduk lah apa orang buat kat situ dia duduk kat situ kan macam tu lah. Memang kalau apa-apa mesti dia. Tapi memang dari sini-sini sebelum tu lagi memang banyak je jadi macam tu. Jadi apa biasalah sekolah Yalah tapi masalah kawan-kawan apa yang kawan tu seorang tu kalau kena kacau macam tu ada dia tunjuk tu lah. Dia macam tu je lah. Cuma awal-awal waktu jadi kena rasuk tu aku tak ada lah time tu. Aku ada memang lain. Yang tu ganas lah juga kita cerita kena pegang kaki lah apa semua. Bila kena rasuk kan. Dia bila kena rasuk ni bukan badan dia dah. Yelah betul. Sekali energi benda tu dalam kan. Betul. Lepas tu ni kita ke cerita yang next lah. Yang ni dia punya benda yang jadi kat aku sendiri. Okey geng. Yang tadi tu dia macam sikit-sikit lah. Okey. Cerita dia jadi time kami ada makan-makan. Okey. Makan lepas ni kat mana? Time ni kat luar. Kat luar. Okey. Habis
time habis PT3. Right, okay. So macam ada buat makan-makan lah. So kami member satu batch, lelaki perempuan naik bas pergi rumah seorang ustaz kami. Buat kat situ. Rumah dia jenis macam rumah kampung yang cantik lah, ada laman apa semua kan. So hari Jumaat time tu. Jumaat siang kami ada buat BBQ. Perempuan cara perempuan lah kat dalam, potong apa sayur lah, sendek lah. lah. Lelaki kat luar bakar-bakar. Okay. Lepas tu ada yang pokok bakar kat sini, ada yang kat bawah bumbung sikit. Lepas tu dan apa yang aku ingat time tu aku pergi tolong dulu tempat-tempat lain kan. So time tu tak duduk lagi dengan si abang ni, brother kawan aku ni. Panggil dia brother H lah, brother H. Okay. So dia ni duduk dekat time tu tak sekali aku duduk pergi tolong kat situ. Lepas tu baru aku main kat tempat yang dia ada ni. Time tu tak ingat bakar apa, dia bakar sate kot. Suruh bakar dia bakar. Time tu sebab dia okey. Dia sebab dia ada time dia okey, ada time yang tiap-tiap ada macam apa macam tu lah. Time tu dia okey. Dia okey, kami pun bakar tiba-tiba kan. Dia buat macam biasa. Apa dia macam senyum kan. Lepas tu kami macam adalah tak ingat berapa orang tapi macam tak ramai sangat. Macam jadi apa dah? Jadi apa dah? Lepas tu kita bakar. Okay. Ada asap kan. Okay. Cerita dia asap tu dia suka. Dia tengok tu kan. Lepas tu tangan dia macam sambil duduk senyum-senyum kan. Sudah kata. Macam aduh, mana ni? Lepas tu ada hak lari. Ada hak macam tak apalah, slow-slow lah, gerak dulu. Gila. Dia buat macam-macam apa kan. Aku ni macam kita macam jadi kawan yang baik lah. Kata okey ya. Dia sebut pula. Tut. Okay. Apa? Dia kata H, okey ya. Lepas tu dia macam hehehe. Sudah dia kuih jadi dah. Dia dah kuih jadi dah. Lepas tu aku ambil tanggungjawab apa? Aku ambil tanggungjawab. Aku diri, aku pegang kepala dia. Okay. Yang tu macam acah-acah. Ustaz. Acah-acah baru Okay. Lepas tu macam iyalah dah semua orang lah. Yalah. Aku pun ni lah. Aku bangun. Mesti aku baca 30 apa semua. Baca dia kuih jadi lah. Jadi orang lain semua tengok lah. Ada apa cikgu-cikgu perempuan kat dalam tengok dari dalam kan. Lawak lah. Ustaz-ustaz seorang dua kat luar ni. Depa belah, depa tempat tak boleh pakai. Aku pun tentu debat depa belah. Aku pun ambil tanggungjawab lah sebagai rakan yang baik. Yalah. Baik. Baca lah 30 apa semua. Nasib lah dia tak macam tak jadi betul-betul kuat ke apa. Macam okey lah. Kali dia macam kita memang dia macam dah lemah-lemah sikit, kita tarik dia lah. Kita bagi dia baring, memang kita bagi kipas dia. Sebab kebetulan tentu memang kawasan dia bukan rumah taman apa, dia macam rumah kampung lah. Buat rumah tu tepi tu macam ada hutan. Yalah, hutan kan. Sebab tu lah dia jadi macam tu. Bahaya lah, memang bahaya lah kan. Lepas tu kami bagi dia rehat apa semua. Hari memang okey lah. Cuma time tu nak kata pengalaman kita orang panggil apa? Rukiah sikit-sikit lah. Baca apa yang boleh. Tapi apa yang kita tahu lah. Tapi kalau macam kita, yalah kalau macam saya ada dengan kawan dia tu, saya senyum kita seram. Seram tu. Dia senyum orang biasa ni kan, senyum bila kena benda tu beza. Dia punya memek muka tu lain. Dia tak boleh lah tu. Tapi memang tak boleh lah tu. Kami nak kata lali pun jadi juga sebelum tu. Yalah. 3 kali juga. Tapi bila jadi macam tu kita macam sudah dia kena ni. Aduh. Lepas tu lepas tu apa jadi? Lepas tu tak ada apa lah. Cuma macam semua macam dia macam ada something berlaku lah. Semua macam okey alhamdulillah dah selesai. Kita buat macam biasa. Makan bagilah dia rehat. Lepas tu dia selalu kalau lepas jadi tu dia macam akan lemah macam. Duduk lah rehat. Lepas tu kami bagi dia makan. Okey kata okey. Dia kata okey tak apa. Kita habis lah. Itu je lah. So itulah ceritanya. Pengalaman yang jadi dekat aku sendiri. Dan kita paling kurang pun kita tak nampak ke apa kan, tapi benda tu kita macam dapat pengalaman, dapat rasa. Dapat rasa orang sekeliling kita jadi. Kita menghadapi situasi itu. Alright, nampak geng. Orang lain semua lari tapi Amar ada berlawan dengan makhluk halus. Sebab ini pengalaman orang kata saya tu nasib baik yang budak-budak Tak tahu kalau kata
Kalau kata main hak ketua-ketua jadi lagi Oh, lain macam. ya tu. Silap-silap aku boleh jadi kena. Yelah, betul. Risau Sebab lah. benda ni memang tak boleh main lah kan. Betul. Tapi berani Amar, berani. Kita kalau kita rasa kita boleh, Go lah. jika kau fikirkan kau boleh, kau boleh melakukan. Yeah, okay. Alright, yeah. So, nampak semua dah dengar cerita pengalaman Amar, kawan dia kena kacau apa semua kan. So, benda macam ni kita tak nafikan lah. Bila mana-mana pun kalau memang ada kan benda tu. So, pergilah mana kawan dia pun tetap juga kena kan. So, Amar sebagai kawan yang baik, adalah Kita support. Support lah, lawan setan tu. Yeah. Okay. So, alright. So, insyaAllah, Amar, kalau ada cerita apa-apa lagi, InsyaAllah. kita next pula. Ada insyaAllah. Ada lagi, kalau insyaAllah. ada apa, kita tak minta. Tapi kalau kata ada, kita cerita. InsyaAllah, okay. So, lepas ni, okay guys. So, siapa yang, like saya ulang balik lagi sekali. So, siapa yang berminat nak buat frame macam ni, nak letak family, lepas ni Amar kokok boleh bawa yang besar tu, lagi besar ke apa kan. Kalau ada tempat. Tempahan. So, insyaAllah, berminat, boleh follow Amar punya IG dengan TikTok, okay. So, insyaAllah, terima kasih Amar. Beres. InsyaAllah, ada sikit kita jumpa lagi. InsyaAllah. Kita jumpa next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.